Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Mentari, wartawan celik dari SK Iskandar Perdana. Hari ini saya sangat bertuah kerana dapat bertemu bual dengan seseorang yang sangat penting dalam hidup kita di sekolah. Tidak lain tidak bukan Ustazah yang dikasihi. Mari kita sama-sama dengarkan kisah harapan dan sihat beliau. Apa perasaan Ustazah bila Hari Kemerdekaan disambut pada tahun ini? Perasaan Ustazah berasa sangat berbangga dan seronok menjadi anak Malaysia kerana kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni tanpa ada sebarang penjajahan. Jadi Ustazah berasa sangat bersyukurlah negara kita hidup dalam keadaan aman lah. Apa nasihat Ustazah kepada murid-murid semua untuk terus berjaya dan cemerlang? Nasihat Ustazah, setiap murid mestilah rajin menuntut ilmu, bersungguh-sungguh kerana ada pepatah Arab yang mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat hasilnya. Terima kasih atas pengkongsian yang penuh kasih sayang. Kami semua doakan agar Ustazah sentiasa sihat dan terus mengajar sekolah kita dengan cemerlang dan berjaya. Saya Mentari, wartawan celik anda mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.